Sebab Allah Ta'ala nak kita keluar daripada comfort zone. Allah Ta'ala nak kita keluar daripada comfort zone. Sekarang ni saya nak tanya, selesa ke hidup duduk dalam keadaan macam gini? Oh, tak selesa? Oh, syianya dia. Ustaz-ustaz seronok duduk atas sofa. Kami duduk atas lantai-lantai. Bangkit lepas sejam pongkong ke matu. Keras tau. Cuba rasa, keras ke hidup ni. Dah tak ciwi-ciwi kat belakang tau. Tapi nak bagi tahu ni kakak tak apa. Kalau koma nak nak stretching pun tak ada masalah. Maka kita tak selesa dengan tapi nak cerita pasal stretching, koma nak tahu tak tahap kesabaran saya ni sebenarnya tinggi lah juga. Saya itu pernah lah ceramah dekat Johor. Kat budak-budak habis student macam kita panggil apa? Student UA, Universiti Awam macam gitu. Ajar semua budak lelaki. Nasib baik. Okey, ajar semua budak lelaki. Saya mengajar dekat depan, budak lelaki tu backflip kat belakang kan tahu. Saya ni kan, lah dia boleh backflip lah dah. Tapi waktu tu tak selamat lah. Saya panggil, yang tengah backflip tu, main sini. Awak daripada belakang tu backflip sampai depan. Dia backflip dari belakang sampai ke depan. Maka waktu tu yang saya kata dekat dia, alang-alang tenaga awak banyak sangat, awak jadi asisten saya. Awak kena tolong saya cek pergerakan solat kawan-kawan awak betul ke hidup. Kalau demo buat salah, awak kena. Macam itu nasib dia lah. Siapa suruh dia backflip depan saya kan? Maka itulah denda pada dia. Denda yang menambah amalan dia. Boleh ada cerita kat dalam ni. Okey. Sambung. Mana tadi? Okey, be better. Dan satu perkara yang kita boleh dobekkan dekat sini kakak-kakak, kata guru kami waktu kami mengajar tasawuf, kamu adalah yang terbaik pada posisi kamu. Kamu adalah yang terbaik, yang paling baik pada posisi kamu. Andai kata ada orang nak jadi seperti kamu, orang tak akan dapat jadi sebagus kamu. Orang tu akan tetap jadi nombor 2. Sama juga kakak-kakak, andai kata kamu nak jadi macam orang lain, kamu tetap akan jadi nombor 2. Kamu takkan pernah jadi nombor 1. Maka terima sahaja siapa macam mana Allah Ta'ala jadikan kamu. Sebagai contoh, Allah Ta'ala jadikan kita orang yang jenis introvert, jenis yang sopan santun. Contoh macam saya lah, saya introvert sebenarnya. Sebenarnya kamu tak percaya saya introvert ke? Oh, tak percaya? Ya Allah, sampai hati. Kuat betul gelak ke depan ni. Saya ni sebenarnya adalah sopan santun, introvert, jalan depan orang ni tumpang lalu, gitu je. Tapi nak buat macam mana? Allah Ta'ala jadikan saya extrovert. Macam gitu. Maka kita kena terima hakikat kita ni extrovert. Tapi janganlah sampai punya tahap extrovert Ustazah tu, daripada kerusi nak balik jadi backflip sampai ke kereta. Itu melampau lah tu. So mana kata kalau awak bukan jenis orang yang outspoken, tak apa, duduk ke posisi awak. Sebagai contoh, dalam gerak kerja, kita akan jumpa 3 karakter manusia. Yang pertama, dia adalah jenis auditory. Auditory tu maksudnya apa? Bising? Apanya? Pandai. Kekuatan dia adalah mendengar. Awak bercakap dengan orang auditori, selalunya geng-geng auditori tu memang kena duduk sebagai sekretari. Kenapa? Sebab mana ada bos yang tunggu mencatat? Tak ada maknanya. Dia akan cakap tak. Kau dapat, kau tak dapat, lantak kau. Kalau salah, kau kena marah balik. Betul ke tak? Auditori duduk dekat bahagian sekretari, duduk dekat bahagian PA. Sebab awak akan banyak mendengar. Tapi kalau awak jenis yang macam mana kata apa? Awak bukan auditori punya orang. Awak mungkin adalah orang yang kinesthetic ataupun visionary. Orang yang visionary duduk dekat bahagian perancang strategik ataupun duduk dekat bahagian marketing. Visionary kenapa? Visionary tu daripada pandangan mata. Dia senang dia senang evaluate orang daripada pandangan dia. Sebagai contoh, dia tengok, oh, orang ni mesti dia suka karakter macam ni. Sebagai contoh kita bercakap tentang kakak kita yang straight dengan saya ni lah. Tengok tangan dia duduk macam gitu. Mana kata apa? Dia orang yang suka benda yang santai-santai je. Dia tak suka benda-benda yang menambah-nambah rimah dia tak suka. Dan boleh jadi orang je adalah kinesthetic. Kenapa kinesthetic? Jenis duduk diam ke tidak? Kan saya cakap, daripada karakter orang, kita boleh tahu orang ni kinesthetic ke auditory ke apa. Contoh orang bukan auditori. Saya tengah ceramah kat depan kan, dia tak mencatat kan, apa yang berlaku? Maknanya kata awak bukan auditori, awak bukan pendengar. Boleh? Yang ketiga adalah kinesthetic. Orang kinesthetic ni kakak, awak kena bagi benda-benda penting yang ad hoc pada dia.
Kenapa? Sebab dia laju buat pergerakan. Siap. Kalaulah benda yang laju tu awak bagi kepada orang yang auditori, awak ingat dia nak dengar ke? Tidak. Dia macam maklum, faham? Tapi dia takkan buat action. Dia akan kurang action tu. Awak bagi pada orang yang visionary, dia akan perhatikan dulu. Macam gini boleh ni, macam gini. Tak buat pun. Nampak ke tidak? Tapi apa-apa pun kakak-kakak, macam mana pun Allah Ta'ala jadikan awak duduk dekat posisi tu, buat yang terbaik dekat posisi yang Allah Ta'ala letakkan diri awak. Dan benda yang kita make it berpijak pada bumi yang nyata. Perasan ataupun tidak, ramai orang yang selepas resign daripada kerja lama dia boleh perform pada kerja baru dia. Perasan ke tidak? Perasan tak? Ke tak pernah? Ke semua tengah surat resign letter tu dekat dalam folder archive ke, dekat bawah file ke, akan ada orang macam gini. Kenapa? Sebab sebenarnya Allah Ta'ala bagi dia ujian, orang duk nekan-nekan dia, orang duk jatuh-jatuhkan dia dekat dalam office. Sebenarnya bukan sebab Allah Ta'ala tak sayang kat dia. Tak. Allah Ta'ala cakap dekat dia, dah enough. Proses hang belajar dah habis dah. Hang kena keluar, bina satu empire diri hang sendiri. Boleh faham tak? Enough. Proses pembelajaran setiap orang tu dia ada fasa dia. Sebab itu sampai satu tahap, kita macam dah tak boleh stand duduk dekat posisi kita yang sekarang. Sebenarnya bukan Allah Ta'ala tak sayang kita kakak. Allah Ta'ala nak bagi tahu kita, hang sebenarnya boleh jadi lagi bagus daripada diri hang yang akan datang, daripada diri hang yang sekarang. So mana kata ujian tu datang sebab Allah Ta'ala sayang pada kita. Dia nak hang keluar dari comfort zone. Dia nak keluar dari comfort zone. Macam sebagai contoh, saya sendiri. Dulu saya pernah mengajar kat satu sekolah SMK dekat sekitar Johor. Belum apa-apa lagi aku berhenti kerja. Kau mahu tahu kenapa? Sebab saya orang kinestetik dan auditori. Saya tak boleh duduk dalam satu institusi yang benda yang sama berulang-ulang. Datang, punch card ataupun thumbprint, kemudian naik kelas, naik tangga, turun tangga, naik tangga, turun tangga. Sampai bulu hidung anak murid baru aku dapat kira ada berapa. Punyalah penat duduk ke posisi tu. Maka kesannya apa? Kesannya adalah saya keluar. Saya berhenti kerja waktu tu sebagai seorang guru sekolah, ajar sains ketika tu. Maka mula build up, masuk training dan sebagainya. Build up, masuk Akademi Dakwah Mulyadin. Sekarang saya dah boleh gerakkan satu NGO sendiri. Sebab tu saya selalu cakap dekat tim saya. Saya kata jangan duduk pada tempat yang kamu tak sepatutnya duduk ke situ. Kalau kamu duduk dalam satu masalah dan masalah tu keep ulang, berulang-ulang kali, kesannya apa? Kesannya adalah Allah Ta'ala sebenarnya nak kamu jadi lagi bagus diri kamu. Sampai setahap kakak, kamu akan sedar, lah aku boleh buat rupanya benda ni. Walaupun sekadar kita masak daripada home base punya orang. Kita buat bisnes home base. Kita buat apa-apa daripada rumah. Kita tak ada office, kita tak ada nak kena masuk 8 keluar 5. Tapi alhamdulillah, insya-Allah kamu yakin istislam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istislam tu makna kata penyerahan total kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa yang kamu capai sebenarnya, kamu akan terkejut aku boleh buat benda ni. Tapi jangan pula habis kuliah semua dah hantar resign letter. Jenuh HR cik aku sakit. HR mana ustazah dia panggil ni sampai semua pakat dia letak jawatan ni. Tidak lah gitu. Cuma nak bagi tahunya, check balik. Siapa yang tengah duduk dalam toxic boss, toxic clique, toxic environment, datang tempat kerja tu rasa macam drain energy. Pernah tak rasa? Kita rasa macam tak nak pergi kerja. Kenapa perkara tu berlaku? Boleh jadi sebab yang pertama, kamu duduk dalam toxic environment yang kamu tak pandai nak sesuaikan diri. Kamu faham ke tidak? Kamu duduk dalam toxic environment dan kamu tak pandai nak sesuaikan diri, kesannya apa? Energi kamu akan draining. Itu yang menyebabkan kamu rasa nampak meja meja office tu, rasa macam duduk dekat mana ni, ya Allah, gelapnya, kelamnya. Mental health kamu akan problem kat situ. Nampak tak? Sebab dia kata, telaah, kaji balik. Kenapa aku ni, Allah Ta'ala uji aku macam itu. Setiap ujian Allah Ta'ala tu sebab Allah Ta'ala nak you be better. Jadi lebih baik daripada diri kamu yang sebelum ni. Boleh Boleh dapat Okey, itu makna kata ujian itu datang sebagai kasih sayang Allah Ta'ala pada kita. Kemudian poin yang kedua kakak-kakak, Allah Ta'ala bagi ujian untuk apa? Ni, nak sucikan jiwa kamu. Nak sucikan jiwa kita kakak. Ini adalah nombor 2.0. Tadi yang kasih sayang Allah Ta'ala tu 1.0. Sekarang ni 2.0.
Soalan saya sekarang, kita dulu waktu awal-awal Allah Ta'ala jadikan kita dulu, kita punya jiwa bersih ke hidup? Oh, confident betul. Masya Allah. Bersih ke hidup? Macam mana kau yakin bersih? Mak cakap? Apa dia? Okey, ada hadis, Masya Allah. Ada dalil kot. Takaful Malaysia ni bukan besya-besya Tapi cakap pasal dalil, kau tahu saya baru balik pada Kedah. Jawab soalan tauliah Kedah. Berapa paper? 3 paper. Kau nak tahu soalan famous dalam tu apa? Bagi dalil nakli daripada Al-Quran dan juga hadis tentang satu perkara ni. Nasib baiklah aku duduk bebek kat anak murid. Dapatlah juga ingat dalil nakli tu. Tapi itulah dia. Saja nak khabar kamu pun terror juga. Boleh ambil tauliah nanti insya-Allah. Okey. Pasal apa tu tadi? Oh, kita suci. Ni kakak. Perasan ataupun tidak, kita ada satu fitrah dalam diri kita yang nak jadi baik. Siapa yang tak ada fitrah tu? Macam kat tangan. Mesti tak berani kan? Tak ada orang kakak, tak ada orang. Tak ada orang yang dekat dalam kehidupan ni yang tak nak jadi baik. Tak ada orang. Sebab tu saya sebut, jangan judge people. Tak ada orang pun yang nak berakhir dalam kehidupan kita yang nak jadi buruk. Tak ada orang pun nak kembali pada Allah Ta'ala. Ya Allah Tuhan aku, inilah ya Allah, aku yang banyak berdosa ya Allah. Seronok ya Allah. Buat dosa kat dunia. Tak ada kakak, tak ada. Betul ataupun tidak, setiap kali kita buat salah dekat orang, balik tu kita rasa down sangat. Ya Allah Tuhan aku, kenapa aku ni tak boleh jadi baik macam orang lain Ada ke tidak kakak? Mesti akan ada. Kenapa perasaan tu datang? Jawapannya sebab fitrah kita adalah fitrah yang kenal Tuhan. Fitrah dalam diri kita adalah fitrah yang kenal Tuhan. Walaupun kita ni tak berapa nak baik, termasuk orang yang tengah bercakap ni, tak baik juga. Tapi kita akan sentiasa tertarik kepada benda yang baik-baik. Contoh, kamu berkahwin ataupun kamu ada partner. Saya nak tanya, kamu nak cari bakal suami tu, kamu nak cari suami yang baik-baik, soft spoken ke kamu nak cari yang mafia? Baik. Boleh iron baju, boleh pujuk kita. Apa? Masak. Lagi. Karakter apa nak? Ini bukan baik lagi dah lepas tangan betul ni. Masak jaga anak. Mana kata kita nak cari yang terbaik, betul tak? Sebab fitrah kita macam gitu. Ataupun sebagai contoh, kita banyak baju dekat wardrobe kita yang kita duk asyik mengaku macam kita sentiasa tak ada baju tu. Tapi bila kita pilih baju pagi tadi, betul ataupun tidak, kita akan pilih mana satu baju yang terbaik untuk kita pakai pada hari tu. Kita akan pilih baju yang terbaik. Sebab fitrah kita sukakan kebaikan. Tapi hakikatnya kakak, saya nak tanya juga. Sekarang ni, bila kita beramal dekat sini, pada umur-umur yang macam gini, dapat ke tidak kita rasa manisnya sujud pada Allah Ta'ala? Khusyuk tu kita dapat ke hidup? Rendah hati tu kita dapat ke hidup? Mana pergi diri kita yang marifat tu? Mana pergi diri kita yang kenal Allah Ta'ala tu? Sebab diri tu hakikatnya sekarang tengah ditampal-tampal, tengah disembunyikan dengan kemaksiatan yang kita sendiri yang kejar. Kita tak jaga, tak terasa kemanisan dalam ibadah kita. Sujud kita kosong, solat kita tunggin terbalik tapi tak membina, tak membentuk akhlak kita. Tidak lain, tidak bukan adalah disebabkan oleh semua rasa-rasa tu dah terhijab dengan dosa dan maksiat yang kita buat. Sebab itulah datangnya ujian. Sebab apa kakak? Supaya 10 ketaatan batin ni boleh ada dalam diri kita. 10 ketaatan batin ni, kalau kita refer kitab yang kita tengah pegang ni sekarang, nama kitab ni adalah kitab Hidayatus Salikin, karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Kitab ni kakak, dia adalah syarahan ataupun nak kata terbitan daripada kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. So sampai ke disebutkan, siapa yang cenderung hatinya untuk belajar kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Yang kedua, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang ketiga, Syekh Abdul Samad Falimbani ni, masyayikh bla bla Nusantara. Maka orang itu adalah orang yang hatinya cenderung pada akhirat. Kenapa? Sebab kita ni kita tasawuf. Dia akan cerita, bila kita belajar tasawuf ni, memang kita akan nampak buruk diri kita je. Jarang nampak buruk orang. Tapi dalam kitab ini disyarahkan ataupun disusunkan ada 10 ketaatan batin. Saya sebutkan laju sikit. Yang pertama adalah taubat. Kalau laju sangat bagi tahu Yang kedua adalah khauf.
Khauf tu dah takut pada Allah Ta'ala. Dah? Mulakan dah. Yang ketiga, zuhud. Yang keempat, sabar. Sabar lah. Yang ke berapa? Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, tawakul. Tawakul tu adalah tawakal kita sebut, tapi dekat dalam kitab perkataannya adalah tawakul yang sebenarnya. Yang ke tujuh, mahabbah. Mahabbah tu makna kata cinta pada Allah Ta'ala. Seterusnya yang ke-9 adalah redha. Yang ke-10 adalah ingat mati. Saya tak cukup lah ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah 9 lah. 9. Oh, ada satu lagi. Dekat khauf tu ada rojak. R-O-J-A, ada koma dekat atas. Rojak tu apa? Apa dia? Apa berharap? Very good, berharap. Nak kata tinggi pengharapan kita pada Allah Ta'ala. Boleh? Dah senarai kan? Kakak Dan cakap bahagian tepi. Ujian macam mana yang membawa kita kepada natijah tu? Yang pertama adalah taubat. Kalau kita tak rasa dihina oleh manusia, kita nak taubat ke tak? Tak taubat kakak. Disebabkan manusia ada yang judge kita, ada yang hina kita, ada yang downkan kita. Sebab itulah kita ni mula nak kata mencari taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, khauf. Bila Allah Ta'ala tak tajallikan qahar dia, tak tajalli kan. Tajalli tu mana kata menzahirkan dia punya keagungan, kekuasaan. Sebagai contoh, tengah duduk-duduk macam gini, pernah tak kau melalui fasa gempa bumi? Pernah tak gempa bumi? Tak pernah lagi. Siapa orang Pening kat sini? Orang Pening ada? Pening. Tak ada lagi? Oh, tak ada. Kamu orang mana ni? Oh, orang Gombak. Minta maaf orang Gombak. Lagi selain Gombak, kamu orang mana? Oh, KL. Saya kena cakap KL ke ni? Lagi siapa yang bukan KL? Orang mana? Hang Pahang. Ni? Oh, Johor kat mana tu? Kota Tinggi. Ni Johor ke ni depan ni? Johor. Ni Perak. Lagi yang bukan Johor? Pakistan. Mana? Oh, Kelantan kat mana? Oh, Jelid. Kau nak tahu? Oh, PJ. PJ ni pun dalam dah dia menjawab. Orang PJ. PJ tu dengan Damansara Salah tak jauh mana. Boleh masuk main malam ni. Kita buat potato bowl. Oh, duk Penang. Tapi nak beritahu satu lah kisah kat Kelantan. Buat kamu ada orang Kelantan seorang. Saya pernah cerita dulu. First time saya turun Kelantan. Tak cerita kan? Baru 3 kali datang, duk expect kita tahu semua benda kan. Sasah ni apa je. Kau nak tahu tak? Saya ni kalau travel, saya akan pakai serba hitam. Saya akan pakai jubah hitam, tudung hitam, nikab hitam. Kau tahu tak nikab tu benda satu tu? Ni kan budak. Nikab tu hak pakai. Tengok Puan Ani Gombak kita tunjuk mata je. Macam tu. So nak bagi tahu ni nikab ni memang tutup habis Habis. Saya gerak daripada Perlis ke Macang, ke Macang. Kat belah-belah lek Macang lah. Tapi ya Allah, saya nasihatkan kamu, kalau daripada Perlis nak pergi Kelantan, jangan naik bas. Kamu nak tahu rezeki saya pada ketika itu, Raya Haji, tiket tak ada, aku pun terimalah juga tiket duduk seat belakang sekali. Kamu punya dah tahap dahsyat tu, kan belakang sekali kan tak ada divider, di antara kerusi kan kerusi. Saya duduk kat kerusi ujung sini, okey tak apalah. Dah duduk kerusi ujung sini, driver bas tu bawa bas gini lalu macam itu. Saya daripada duduk kat sebelah sini terlompat sampai ke seat belah sana. Punyalah dahsyatnya. Aku tak tahu aku nak gelakkan siapa. Aku gelakkan diri aku lah cerita dia. Sebab kan lalu dekat kok belakang tu nama jalan tu apa tak? Yang ada gajah. Gerik. Yang belah-belah gerik tu lah. Okey tak apalah. Dah lah buat hal pula usah-usah koma ni. Daripada seat hujung sini saya punya terlompat sampai seat hujung sana. Lepas tu aku patah balik duduk seat hujung ni balik. Sebab seat kita benda itu. Memang rasa macam orang bodoh dalam tu. Kerja lari ke sini gitu kan. Okey tak apalah. Dah sampai pukul 3 pagi. Sampai dekat Macang. Lek ada traffic light Macang tu. Orang sana memang kenal lah.
Dah sampai tu ada orang jual nasi pagi-pagi. Panggil nasi apa pagi-pagi tu? Dia macam nasi berlauk tapi dia ada nama lain. Apa dah? Nasi dingin. Air dingin. Something lah. Lepas tu okey, saya nampak lah banner tu. Dah nampak orang kat situ. Orang Kelantan ni makan nasi pagi-pagi tau. Dia orang makan nasi pagi-pagi. Kita orang KL tu makan roti canai. Dia orang tak, dia makan nasi. Lepas tu saya kan nampak macam ada orang. Saya pun pergi dah dekat dia. Saya pergi berdiri depan brother ni. Saya cakap kat dia, "Bang, saya kat mana?" Soalan aku pun tak cerdik. Tak, korang kena faham cerita dia. Saya call abang ipar saya. Abang ipar saya tanya, "Kak dia kat mana?" Manalah saya tahu saya kat mana. Kau faham tak? Saya datang kat kedai tu. Saya tanya abang tu, "Bang, saya kat mana?" Kau nak tahu abang tu buat apa? Dia tengok kaki. Dia ingat saya hantu kat tahu tak? Ya Allah. Masalahnya dah dia tengok kaki saya. Saya pun tengok kaki dia juga. Oh, ada kaki. Last sekali tu yang apa nak jadi adalah saya call abang ipar saya bagi phone dekat dia. Saya kata, "Bang, tolong bagi tahu abang ipar saya je saya kat mana ni." Maka dia mau cakap dulu kat Kelantan dia tu. Dapatlah abang ipar saya jumpa saya. Itulah kenangan pertama saya turun Kelantan. Itulah dia. Tapi kamu itulah, tak adalah kamu jadi gitu tak. Tapi nak bagi tahu ni itulah dia kakak. Seronok pula kan ustazah dia. Gitulah dia. Saya punya kenangan turun Kelantan tu memang mengaibkan. So kamu tak try. Cuba kamu try naik bas. Duduk seat belakang sekali. Saya nak tengok esok dah sampai dekat destinasi, kamu dekat seat nombor berapa. Kamu kena try. Okay, sejak hari tu saya tak naik bas dah. Aku taubat tak naik bas. Aku driving daripada sini KL ke ke Bacok, bawa kereta. Punya dah tak lalu lagi. Itulah dia cerita dia. Okay, sambung sampai mana tu tadi? So maknanya kata, dan sama juga apa nama Sayyidina Sayyidina Muhammad, kalau andai kata you tak diuji dengan apa-apa yang you nak something tapi Allah Ta'ala tak nak bagi benda tu, maka kalau tak diuji macam itu kakak, macam mana kita nak dapat zuhud? Macam mana nak dapat sabar? Nampak tak kakak? Allah Ta'ala uji kita sesuatu sebenarnya sebab dia nak tambah benda-benda baik dalam hati kita yang selama ni terhijab dengan dosa-dosa maksiat kita. Boleh Dan last but not least, Sayyidina Muhammad, ada 3 minit berbaki lagi. Saya nak kongsikan sedikit tentang adab-adab dalam kita menerima ujian. Adab yang pertama adalah kakak, bila terima ujian, jangan persoalkan takdir Allah Ta'ala. Apa yang? Pasrah je, redha je. Walaupun waktu tu kita tak tahu kenapa kita diuji macam gitu. Lalui je. Sebab serahkan diri pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala knows better than me. Serahkan pada Allah Ta'ala. Adab yang kedua adalah kakak, banyakkan taubat pada Allah Ta'ala. Sebab ujian itu tidak akan datang melainkan untuk menghakis dosa-dosa yang daripada kita. Kalau tak kerana dosa kita banyak, ujian tak akan datang kakak. Macam mana pula macam tu ustazah? Yelah, kamu nak masuk syurga ke tak? Nak kan? Saya nak tanya, berapa banyak orang sunat buat hari ni? Beramainya malas. Syurga nak. Maka Allah Ta'ala bagi kita ujian, dia nak bagi pahala advance. Faham ke tidak? Sama juga, saya nak tanya dekat sini, siapa yang tak ada dosa? Jangan angkat tangan. Gombak pun tak boleh angkat tangan. Contoh. Belum lagi yang kaya. Macam tu kan. Tapi nak bagi tahu je kakak, kita ni dosa berkarat. Tapi taubatnya rajin ke tak? Malas nak mampu taubat. Maka sebab itu Allah Ta'ala bagi kita ujian untuk bagi kita pahala. Dan yang kedua, singkirkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala bagi kita ujian untuk tingkatkan darjat kita di sisi Allah Ta'ala. Cumanya kakak, perkara ni kena juga sebutkan tentang macam mana kita nak buat ustazah. Kalau andai kata ujian ni selalu kita nampak kita dianiaya orang, betul ke tidak? Tapi percaya ataupun tidak, kita tak perasan yang kita pun banyak aniaya orang lain. Betul ke tidak? Sebagai contoh, dalam penceritaan yang saya cerita tadi, kita jarang nampak diri kita. Duk nampak. Saya sebut je toxic environment. Oh, dah nampak dah. Ting 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 ting. Muka-muka yang tak ajak kita pergi breakfast tadi. Tak pun ada orang tu belagak beli barang daripada makanan-makanan, tak flower kita pun. Ingat dah muka orang tu.
Tapi nak bagi tahunya kakak, ingat satu kalam daripada saya. Kita boleh lupa apa yang kita buat dekat orang, tapi orang takkan mudah nak lupa apa yang kita buat pada dia. Maka sebab itulah kakak, dalam kita menghadapi dengan perkara ni, ujian yang paling besar sebenarnya bukan ujian dekat luaran, tapi ujian bila kita tak sedar kita adalah hamba Tuhan. Itulah ujian yang paling berat sebenarnya. Bila kita tak sedar yang kita juga adalah ujian untuk orang lain. Kita tak sedar yang kita juga adalah orang yang menzalimi orang lain. Dan perkara tu perkara yang sangat-sangat kita kena take note. Sebab apa? Sebab kalau andai kata kita menzalimi orang lain yang bukan kita buat salah dengan manusia, kena serahkan balik ke tidak dia punya hak, kena serah balik kakak. Kalau ada hak orang yang kita terambil, kita kena pulangkan balik by hook or by crook. Cuma dalam kitab ditulis, andai kata kamu buat khianat pada orang, orang tak tahu kamu pedajai orang. Tahu tak? Boleh faham tak kalau saya sebut khianat? Jangan confess. Dalam kitab disebutkan jangan confess khianat yang kita buat pada orang. Sebab apa? Nanti dia akan membuka pintu fitnah yang lebih besar. So apa nak buat kalau anda kata ustazah, saya ni ada anaknya orang, ada khianat pada orang. Buat baik pada orang tu, repair balik. Kalau kamu rasa khianat kamu sebesar penumbuk, maka balas kat dia kebaikan sebesar paha. Jangan balas sebesar penumbuk pula. Tak teli, kena balas lebih lagi. So kalau anda yang kata habis kuliah ni kamu tengok ada orang baik semacam kamu tu, itulah between the line je. Macam itulah umpamakan. Benar Jadi wallahu alam, saya kira sebagai konklusi, benda yang kita nak hadam dekat sini adalah berkenaan pentingnya kita ubah mind setting kita, heart setting kita tentang ujian. Ujian datang bukan untuk menghina kita, bukan sebagai tanda Allah Ta'ala benci kita, tidak. Tapi Allah Ta'ala bagi ujian kepada kita keluar daripada comfort zone. Kita kena jadi lebih baik daripada diri kita yang sekarang. Allah Ta'ala nak hide kita, ataupun nak avoid kita, ataupun nak jaga kita daripada kejahatan yang lebih dahsyat. Dan yang paling penting, Allah Ta'ala tak nak biar kita terus menerus dalam dosa. Tak nak terus menerus kita rasa diri kita lah yang betul, diri kita lah yang terbaik. Boleh Kita ada soalan tak? Semua dah tanya. Soalannya bila nak habis Zazah? Okey, wallahu a'lam. Saya minta ampun, minta maaf kalau anda kata ada tersalah bicara, terkasar bahasa. Ada rezeki nanti kita jumpa dalam keadaan lebih baik lagi, boleh? Nak jumpa lagi tak? Ke tak nak dah? Tobat ke jumpa saya? Asyik kena tembak? Oh tak, sebab dia gombak. Nanti ada rezeki kita makan kat gombak pula. Okey, wallahu a'lam. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita baca doa sikit boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffiqu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau lah Tuhan yang maha mulia ya Allah. Engkau lah Tuhan yang maha bijaksana ya Allah. Engkau lah yang kekal ya Allah, sedangkan kami lah yang fakir ya Allah. Engkau lah sentiasa gagah, sedangkan kami lah yang lemah ya Allah. Selawat serta salam buat Nabi kami, junjungan kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Kau ampunkanlah dosa si ibu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa si ibu kami ya Rahman, dan ampunkanlah dosa si ibu kami ya Rahim. Juga ampunkanlah dosa si ayah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau mengetahui hati-hati kami ya Allah. Maka pilihlah hati kami untuk sentiasa bersujud padamu ya Allah. Pilihlah hati kami ya Allah untuk sentiasa tawajuh padamu ya Allah. Pilihlah hati kami ya Allah untuk sentiasa muraqabah padamu. Ya Allah ya Tuhan kami cemburu ya Allah pada hati yang sentiasa merasakan lezatan kemanisan ibadah padamu ya Allah. Maka kurniakanlah juga pada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau hadirkanlah ya Allah sahabat-sahabat yang baik dalam hidup kami ya Allah. Sahabat yang ingatkan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di kalangan kami ya Allah ada yang sedang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah ya Allah. Di kalangan kami ya Allah ada yang sedang memendam perasaannya ya Allah, maka bahagiakanlah dia ya Allah. Di kalangan kami ya Allah ada yang sedang menanggung kebuntuan ya Allah, tak tahu mana nak pergi dalam segala permasalahan ya Allah, maka tunjukkanlah jalan keluar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ada di kalangan kami ya Allah yang sedang struggle
dalam usaha-usahanya ya Allah, dalam amanah-amanahnya ya Allah, dalam tanggungan-tanggungannya ya Allah. Maka ringankanlah mereka ya Allah, tunjukkanlah mereka jalan yang terbaik menjadi hamba-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, redailah perjumpaan kami hari ini ya Allah, redailah majlis kami ya Allah, walaupun secara maya ataupun secara fizikal ya Allah, dan rahmatilah bangunan ini ya Allah, rahmatilah pekerja-pekerjanya ya Allah, dan berkatilah kerja yang sedang kami usahakan ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wa barik wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, wallahu a'lam. Demo dia makan ya?